Assalamualaikum. Okey, di sini saya nak berkongsi satu amalan. Okey, yang mana amalan ini kita baca ketika kita hendak memulakan sesuatu perjalanan, terutamanya perjalanan yang jauh ataupun perjalanan ke tempat yang kita tak pernah pergi. Okey. Caranya, sebelum kita nak mulakan perjalanan, ketika dalam kereta tengah panaskan enjin ataupun masa nak keluar rumah ke, kita baca Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kita baca ayat tersebut sebanyak 7 kali. Okey, kita baca 7 kali. Kalau kita baca sebanyak 7 kali, sepanjang kita nak baca 7 kali tu, bacaan kita terganggu. Tak kira lah. Mungkin contohnya pada bacaan yang keempat, terganggu, ada bunyi telefon, ada orang panggil, ada apa-apa perkara lah yang menghalang kita punya bacaan tu daripada habis dengan sempurna. Kita jangan teruskan dulu perjalanan. Kita rehat dulu dalam 5 minit, 10 minit ke. Kemudian kita baca lagi sekali. 7 kali juga. Kalau bacaan kita kali kedua sebanyak 7 kali itu sempurna, tanpa sebarang gangguan, barulah kita teruskan perjalanan. InsyaAllah, mudah-mudahan perjalanan kita selamat daripada segala bencana di langit dan di bumi.